Sekejap, saya letak 7 sekejap. Kenapa saya rasa macam disebut 6? Balik semula saya macam tak puas hati. Halo guys, Assalamualaikum. Nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zulhilmi. Okey, hari ni saya nak review satu item, bukan saya punya. Saya ada jual penutup bateri. Channel saya custom penutup bateri. Lepas tu adalah customer ni, dia minta saya buat penutup bateri untuk item ni. Lalang tu dah item ni ada kat saya review lah. Okey, so item yang saya nak review hari ini adalah ini dia, DX Taja Spinner. Okey, so ini adalah Taja Spinner yang digunakan oleh Kamen Rider OS semasa dia menjadi Tajado Combo di dalam siri Kamen Rider OS. Dan saya bagi tahu siap-siap, mungkin video ni pendek lah. Sebab benda ni dia tak banyak pun benda dia boleh buat. Oleh itu, jom kita tengok item ini. So, jom kita tengok satu. Jom. Korang selalu tak ada masalah beli mainan tapi tak cukup sifat, terutama kepada kolektor Kamen Rider, kolektor Super Sentai. Pergi JJJ tak ada penutup bateri. Itu selalu sangat jadi. Jangan risau kerana saya sekarang ni boleh buat penutup bateri sendiri. Korang nampak ni, ini adalah penutup bateri Crazy Dragon dan juga ini penutup bateri Wonder Ride Book. Saya buat sendiri. Kalau korang nak buat barang-barang korang yang hilang, korang boleh check saya dekat media sosial saya, IG, TikTok dan lain-lain. Dan korang boleh juga pergi ke carousel saya. Saya akan upload barang-barang yang saya buat dekat sana. Walaupun barang yang korang nak tu tak ada dalam list carousel saya, korang check je saya. InsyaAllah saya boleh buatkan. Okey, kita kembali ke video kita. Okey, so ini dia Taja Spinner. So, macam biasa sebelum kita main, jom kita tengok dulu detail-detail yang ada. Okey, Taja Spinner ni, kalau korang tengok betul-betul, dia design dia macam OS medal. Macam OS medal. Okey, so ini adalah OS medal. Core medal. Korang tengok ni, dia tepi warna gold. Tengah gambar kan. Ni macam ni lah. Nampak sebiji. Okey, dia berwarna merah transparent. Banyak merah transparent kat sini. Dia warna gold. Belakang dia warna hitam. Ni tempat pegang dia. Ni ada butang kat sini. Dia ada dua butang. Sini satu. Sini satu. Ini butang kita tekan guna jari. Yang ini butang kita tekan guna O scanner. Okey, lepas tu dekat belakang ni kita boleh tarik. Kita tarik untuk pusingkan dia punya medal. Okey, dia punya speaker dia dekat bawah ni. Ni speaker dia. Ini tempat bateri dia. Ini on off switch dia. Tempat bateri ni saya buat sendiri. Kalau korang ada Taja Spinner tak ada penutup bateri, korang roger saya. Dia guna dua AAA bateri. Okey, so itu untuk detail dia. Okey, so jom kita dengar dia punya function-function yang ada. Okey, so kita on dia. Ni on off switch dia. Bila kita on, dia akan ada bunyi. So kita tekan button tepi ni. Itu je lah bunyi dia buat. Bunyi letup-letup je. Okey, dekat sini button ni, kita boleh je nak tekan kan. Kalau ikutkan sepatutnya dia tekan guna scanner. So jom kita try tekan. Okey, so itu bunyi dia buat. Kalau kita tarik ni, kita tekan pula yang ni, dia punya dalam dia berpusing. Okey, jom kita tengok function dia menggunakan OS medal dan OS scanner. Alright, so ini adalah beberapa OS medal yang saya ada. Ni kita nak try juga guna ni. Apa nama ni, cell medal. Lepas tu kita ada juga ni OS scanner. Alright, bendanya senang je. Okey, kat sini dia ada tempat tekan untuk kita buka. Okey, so kita buka. Kita cuma isi je lah medal. First saya nak try. Saya try dulu ni. Saya try dulu Tajado. Terbalik. Siapa lagi? Dia sebenarnya tak efek pun. Korang pusing ke tak pusing ke kan. Cuma saya macam tak sedap mata memandang.
Okay, kita try rata-rata. Lepas tu kita try lah satu bata. Alright. Okay, kau ke tepi sekejap. Okay, so jom kita dengar function dia. Okay, so kita tutup. Kita tarik dan kita tekan guna scanner. Sekejap, saya letak 7 sekejap. Kenapa saya rasa macam disebut 6? Balik semula saya macam tak puas hati. So, jom kita try lagi sekali. Disebut 6 lah. Baik kau tak payah buat 7 tepat. Disebut 6. Tak apa. Mungkin masalah saya punya, yelah, saya punya metal kot ada yang macam tak tune detect kan, chip rosak ke apa. Okey, tak apa, kita try metal lain. Ke dia memang macam tu lah. Okey, kita ambil Shouta sikit, kita letak sikit Subozo sikit, ni Gorilla, Putotira sikit, kita ambil ni. Alright. So jom kita dengar 7 ke 6 disebut. Okay, so kita tutup, tarik dan kita scan. Okay, dia memang sebut 6. So korang komen kat bawah, adakah dia memang macam ni atau something wrong? So korang komen kat bawah. Ya, item ni pun bukan item saya kan, item customer saya. So saya tak apa-apa mahir kan dengan benda ni kan. So kalau saya ada buat silap ke kan, saya punya item problem ke, korang komen kat bawah. Okay, so kita nak try pula letak sikit ni. Kita letak sikit sel medal, kita cabut bata, kita ganti dengan Burakawani sikit. Burakawani kita ambil ular. Siapa lagi yang ni? Ni pun macam dah lama lah kat dalam ni. Kita try letak dengan buaya. Wani tu buaya Wani bahasa Jepun, bahasa Melayu dia buaya. So korang kalau ada member nama Wani tu, hati-hati sikit. Sorry Wani. Okay, so jom kita tarik. Okay, so kita scan. Alright, so kita nak try apa jadi kalau kita letak sikit daripada 7 medal. Okay, yang lain ni kita keluarkan. Dia benda ni dia function dia tak banyak pun. Macam saya cakap awal tadi, benda ni function tak banyak. So video ni dia dipanjang sebab saya eksperimen macam ni lah. Okay, so kita letak Tajado sahaja. Okay, dia tak ada efek combo Tajado ke apa ke. Dia still sama Giga Recharge. Random je kan, benda dia random je. Bendanya dia tak ada efek pun kau letak combo apa ke apa. Okay, so tadi Tajado, kita try pula letak ni 3 sel medal. Okay, so 3 sel medal. Jom kita dengar. Alright, so dia still boleh scan. So maksudnya kat sini, kalau saya medal pun dia boleh scan. Maksudnya kalau korang ada medal rider ke, medal apa-apa gashapon ke kan, korang still boleh main dekat sini. Janji dalam dia ada chip lah. Janganlah
medal tu yang tak ada chip, itu memang tak function lah. Okay, so itu dia DX Tajah Spinner. Okay, item dia macam mana saya nak cakap, korang ada boleh, korang tak ada pun boleh. Macam tu lah. Dia best dia kan, bila korang scan tu dia bunyi yang dia bunyi yang dia scan tu kan. Itu je lah dia punya best. Senang cerita tu je dia punya best. Yang tak best dia, saya tak tahu kenapa dia scan 6 medal sahaja. Tu satu. Lepas tu yang kedua, tak kisahlah combo apa pun korang letak, dia tak ada bunyi special. Semua dia letak bunyi Giga Recharge. Nak beli boleh, korang tak nak beli pun boleh. Okay, macam saya cakap awal tadi, item ni bukan saya punya, saya pinjam saya punya customer. Okay, so kalau korang nak, benda ni bagi saya senang juga sebenarnya jumpa, sebab JJJ selalu kat masuk. Saya pun hari tu bulan 4 itu saya ada jumpa dekat JJJ RM20, tapi tak ada penutup bateri. Untuk saya penutup bateri tak jadi masalah. Untuk korang agak problem lah kan. Kalau tak ada penutup bateri tu, bagi saya agak mahal lah, 20. Kalau boleh, saya rasa korang boleh dapat lagi murah. Korang boleh dapat lagi murah, tapi kena struggle lah untuk mencari. Okay, so apa-apa pun terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen, jangan lupa kumpul duit shilling. Sebab mana tahu dalam banyak-banyak shilling tu ada satu yang boleh jadi medal untuk korang bertukar real life. So benda siut aku meripik. Nampak sangat dah tak tahu nak cakap apa. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi minggu depan. Ciao.